Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih pada telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng. Yang belum jemput-jemput dah menekan subscribe dan tombol loceng. Baik, pada video kali ini menarik untuk perkongsian kita bersama berkenaan dengan tempoh pembayaran STR 2026 yang confirm akan jadi singkat. Jom kita mulakan. Okey, perkara ni admin menganggap ni satu benda yang baik yang kita harus kongsikan bersama berkenaan dengan perkara ni. Kerana apa? Kerana ia melibatkan ramai penerima daripada kategori isi rumah dan juga kategori warga emas tiada pasangan. Dua kategori sahaja yang akan menerima STR pada tahun 2026. Lantas dengan hanya dua kategori saja pembayaran STR 2026 dilihat akan menjadi singkat. Ia tidak akan mengambil masa yang terlalu lama seperti sebelum-sebelum ni. Okey, dan untuk makluman semua berdasarkan statistik STR tahun 2025 tahun 2025, penerima paling ramai adalah kategori bujang. Penerima paling ramai kategori bujang. Okey. Jadi kategori bujang telah pun dimansuhkan untuk tahun 2026 STR. Maka bilangan penerima STR ini akan mengalami pengurangan yang sangat ketara. Okey, dan pengurangan penerima ni maksudnya yang terima hanya isi rumah dan warga emas tiada pasangan saja, ia akan membuatkan tempoh pembayaran selesai tak lama macam yang sebelum-sebelum ni. Kalau sebelum-sebelum ni agak lama sebab golongan bujang bujang pun terdelay, isi rumah terdelay dan sebagainya, maka tempoh tu menjadi lama. Tapi untuk tahun 2026 bujang dah tak ada dah untuk pembayaran STR, maka pembayaran tunai ini akan mengambil masa yang tidak lama, 2 minggu saja. Dengan hanya dua kategori saja yang akan menerima pembayaran tunai, semangat tunai rahmah ni, pembayaran tunai ni, maka tempoh untuk pembayaran pun tidaklah akan mengambil masa yang lama sangat seperti yang sebelum-sebelum ni. Okey, perubahan ni kita boleh lihat nanti semasa STR fasa 1, yang mana dua kategori saja, isi rumah dan pecah-pecahan je lah. Dan warga emas tiada pasangan. Yang mana warga emas tiada pasangan ni tak ramai mana pun penerimanya. Okey? Maka bayaran akan dijangkakan akan berjalan dengan lancar dan tak akan mengambil masa yang terlalu lama baru selesai. Okey. Tak kisahlah sama ada penundaian di kaunter maupun pengkreditan kerelaan akaun bank sama saja. Tempoh tu tidak akan mengambil masa yang lama. Okey. Jadi sekiranya pembayaran fasa 1 tu nak dilakukan sebelum sambutan Tahun Baru Cina, let's say lah 2 minggu sebelum Chinese New Year pun masih sempat untuk ia selesai. Tapi walau bagaimanapun, apa juga yang dikabarkan, secepat-cepat mana pun, Amy yakin akan adalah segelintir yang akan dapat selepas perayaan, minta maaf selepas perayaan. Kerana kelewatan bank pembayar ni memang tak dapat kita nak elak. Sebab memang ada bank-bank pembayar yang agak lewat mengkreditkan wang tersebut ke dalam akaun penerimanya. Yang perkara ni kita kena faham lah. Tapi ia tidak akan mengambil masa yang terlalu lama seperti STR sebelum-sebelum ni. Perubahan yang signifikan kita akan nampak nanti untuk tahun 2026 bermula pada fasa 1. Baik, semoga jelas dengan apa sampaikan dan manfaat kepada semua info ni. Yes, kita harap semuanya berjalan lancar seperti yang disampaikan dan memang akan jadi lancar lah, lebih teratur dan orang cakap lebih singkat. Tak akan mengambil masa yang terlalu lama sangat untuk selesai. Baik, semoga jelas dengan apa disampaikan dan manfaat kepada semua. Okey, cil-cil je kita tunggu kelulusan. See you guys in the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.